Wah, Lok Chin lah, lama tak berkena. Dekat mana ni? Nampak macam menari aja kan? Tak jauh pun. Jomlah kita singgah di Cik Yam Lok Chin dan sosis Thai bakar. Korang boleh pilih lah, bermacam-macam jenis ada. Harganya pun dah tertera dekat situ. Senanglah korang nak buat pilihan kan? Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad dari pukul 4 petang sehinggalah pukul 11 tengah malam. Kalau dah malas nak datang sini, boleh aja order delivery dengan Foodpanda. Lok Chin ataupun sosis Thai bakar kalau dimakan semasa hujan, memang mantap lah geng. Yang tak gemar makan Lok Chin tu, ada lagi satu menu untuk korang. Ini sate ikan. Ini pun layan juga geng. 10 cucuk baru RM3. Masa kanak-kanak dulu depan sekolah banyak yang jual ni. Kalau korang tengok betul-betul, diorang ni memang tak kedekut sos. Kalau nak makan Lok Chin ataupun sosis bakar ni, kena tunggu event Thai lah kan. Sekarang tak perlu lagi, korang boleh datang dekat sini. Sate ikan dan Lok Chin pun dah siap ni. Cakap banyak sangat, lupa pula nak bagi tahu lokasinya. Di tepi Padang Prima Saujana Kajang. Nak senang lagi, berhadapan dengan restoran Ahmad Nasi Kandar. Macam ginilah rupanya, dimasak dengan begitu sempurna. Jomlah kita rasa satu persatu. Untuk gigitan pertama, kenyal dia punya sosis. Untuk sosnya pula ada pelbagai rasa. Ada masin, ada manis dan di hujungnya ada sedikit pedas. Sate ikannya pula tak perlu dipertikaikan lagi. Terasa aroma hangit-hangit dan isi ikan. Yang berdekatan, apa tunggu lagi geng? Boleh tak?